Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersiaran bersama saya Asma Daris bin Ahmad Faiz, wartawan TV PSS bagi liputan khas sempurna majlis pelajaran program Nilam Galakkan Membaca, Speakers Corner dan TV PSS yang berlangsung dengan meriah di Dewan Muka Haji Supri. Majlis yang penuh bermakna ini merupakan satu inisiatif bagi menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan warga sekolah. Di samping memberi ruang kepada murid untuk berani tampil berkongsi pendapat melalui Speakers Corner dan memupuk minat dalam bidang penyiaran melalui platform TV PSS. Sama-sama kita saksikan serta menarik sepanjang majlis ini berlangsung. Jom! Membaca dan belajar, amalan hidup mulia, jadikanlah panduan wawasan anda. Dalam program membaca, memberikan semangat, membaca dengan jaya, budaya kita. Bila kalian membaca, matlamat nilam kita, kebenaran yang diberi tidak terhingga. Hari membaca yang lestari, anugerah diberi. Nilam, nilam, anugerah nilam, menerangi jalan suram. Nilam, nilam, anugerah nilam, idaman pembaca jaya. Membaca dan belajar, amalan hidup mulia, jadikanlah panduan wawasan anda. Dalam program membaca. Dan sahaja liputan khas sempena majlis pelancaran program Nilam Galakkan Membaca, Speaker Corner dan TV PSS yang telah berlangsung dengan jayanya. Semoga program hari ini dapat menjadi pemangkin kepada budaya, ilmu, keberanian bersuara dan kreativiti dalam kalangan warga TOPS. Saya Nur Zaraidina melaporkan untuk TV PSS TOPS. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi dalam siaran akan datang. Bye.